Kes rompak emas paling gila Malaysia pernah kena hadap adalah dari geng mamak. Bawa lari jongkong emas value $3 juta dari KLIA waktu hari merdeka. Mereka ambil masa 20 minit je dan tak ada seorang pun yang cedera dalam rompakan tu. Lancar. Tahu-tahu je emas dah raib. Lagi dahsyat, tak ada seorang pun dari geng mamak ni yang kena penjara. Emas tu pun dah 20 tahun dah, tak ada siapa boleh trace. Tapi gilanya geng mamak ni hanyalah setitik dari kegilaan Nazi dan Hitler yang rompak emas bank-bank pusat negara jiran dia waktu Perang Dunia Kedua. Hitler rembat 600,000 kilogram jongkong emas. Kalau kita nak bayang lah, untuk angkut semua tu, kita kena guna 30 biji kontainer 40 kaki yang boleh stack sama tinggi 13 tingkat bangunan TRX. Sebab Nazi rompak segala benda daripada sebesar-besar emas dalam rizab bank negara. Sampailah ke paling brutal lah, gigi emas. Gigi emas pun dia rembat dari rakyat negara-negara yang dia jajah. Tapi emas-emas yang dia rompak tu sampai sekarang 80 tahun dah, orang cari tak jumpa dia sembunyi dekat mana. Cuma dalam kerakusan dia seronok rompak emas rakyat marahin dalam perang ni. Ada 400 gram emas paling bernilai. Dua orang saintis ni berjaya sembunyi daripada Nazi dan Hitler dengan cara paling cerdik dan paling jenis dalam sejarah. Nak faham kenapa saintis ni bersungguh sangat sembunyi emas ni, kena faham dulu macam mana Nazi dan Hitler boleh ada idea gila nak merompak emas negara-negara jiran dia. Lepas kalah teruk dalam Perang Dunia Pertama, ekonomi Jerman melingkup, duit tak laku, import makanan pun kena sekat dengan British sampai rakyat kebulok. Currency drop punya teruk, nak beli sebuku roti kena bayar guna cash 1 troli. Dan tak ada negara yang sanggup atau boleh tolong sebab masing-masing dah habis duit dekat perang. Negara-negara Eropah hampir semua tengah nak keluar dari zaman gelap ekonomi. Tapi yang paling hina Jerman lah, terpaksa berhutang dengan Perancis dan British 33 bilion duit pampasan perang. Lepas terpaksa sign Treaty of Versailles. Ditambah pula kena blok dari ada tentera udara, navy dan kapal selam. Kalau nak training pun kena guna kereta kebal buat daripada kayu. Sebab niat British dan Perancis satu je, nak padam terus Jerman dari bangkit dan boleh fight dalam perang balik. So dari sinilah Hitler dan parti Nazi mula berkempen politik untuk reclaim maruah Jerman yang dipijak British dan Perancis dengan masuk pilihan raya. Dan dia menang. Cuma ya orang tak cerita juga.